Yang pertama sekali dipegang oleh Rasulullah, hana amal manusia oleh sebayang raya Aidil Adha yang lebih digalak oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih kurban. Ya pegat kanduri jih macam santunan anak yatim boleh bayang raya. Kenyan yang lebih negalak oleh Allah. Menyo khusus oleh Aidil Adha, oleh sembahyang Aidil Adha yang paling negalak oleh Allah yang kita sia kerebut. Tentu saja bagi kita yang mampu. Bagi yang hana mampu, hana masalah. Iman terberat tu hana mampu.